16 Mac 2026, Perang, Pasaran dan Kerapuhan Tatanan berasaskan peraturan. Mengapa eskalasi AS Israel-Iran memberi kesan melangkaui Timur Tengah peningkatan ketegangan terkini yang melibatkan Israel, Amerika Syarikat dan Iran tidak lagi boleh dilihat sebagai konfrontasi serantau yang terhad. Ia telah berkembang menjadi satu krisis geopolitik, undang-undang, ketenteraan dan kewangan yang lebih luas dengan implikasi besar terhadap dunia Islam, aliran modal global, keselamatan tenaga, laluan perdagangan maritim serta kredibiliti sistem antarabangsa yang terbentuk selepas Perang Dunia Kedua. Laporan yang tersedia menunjukkan bahawa fasa terkini konflik bermula pada 28 Februari 2026 apabila serangan terkoordinasi Amerika Syarikat dan Israel menyasarkan kemudahan di Iran, diikuti tindakan balas Iran melalui serangan peluru berpandu dan drone terhadap Israel serta sasaran berkaitan Teluk. Ketegangan ini turut meningkatkan ketidakstabilan di Lubnan, Iraq dan kawasan Teluk yang lebih luas. Laporan antarabangsa yang disahkan menunjukkan konflik kini memasuki minggu ketiga dengan jumlah korban awam meningkat dan pertukaran serangan peluru berpandu berterusan sekaligus menimbulkan kebimbangan bahawa eskalasi bergerak lebih pantas berbanding usaha diplomasi untuk menahannya. Pelaku utama dalam konflik ini jelas dikenal pasti, namun motivasi strategik mereka berbeza secara ketara. Israel dan Amerika Syarikat dilihat menumpukan usaha untuk melemahkan keupayaan ketenteraan Iran serta meningkatkan tekanan terhadap kedudukan strategik Tehran di rantau tersebut. Iran pula bertindak melalui tindak balas yang dikalibrasi dan isyarat strategik bagi meningkatkan kos campur tangan serta menunjukkan bahawa sebarang eskalasi tidak akan kekal terhad secara geografi. Negara-negara Teluk pada masa yang sama berusaha melindungi wilayah dan infrastruktur tenaga mereka daripada kesan limpahan konflik. Kumpulan yang bersekutu dengan Iran, termasuk Hezbollah dan Hamas, turut menyesuaikan respons mereka di bawah tekanan yang kuat. Hamas sebagai contoh menggesa Iran agar tidak menyerang negara jiran walaupun mengakui hak Iran untuk mempertahankan diri. Dinamika ini menunjukkan bahawa dunia Islam bukanlah blok politik yang seragam. Solidariti terhadap Palestin atau kritikan terhadap tindakan ketenteraan Israel tidak semestinya bermaksud sokongan terhadap eskalasi serantau tanpa had. Dimensi undang-undang konflik ini memperlihatkan ketegangan struktur yang lebih mendalam dalam sistem antarabangsa. Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integriti wilayah atau kemerdekaan politik sesebuah negara melalui Artikel 2.4, manakala Artikel 51 mengekalkan hak mempertahankan diri sekiranya berlaku serangan bersenjata. Setiausaha Agung PBB telah mengecam eskalasi ini sejak permulaan konflik, sementara organisasi kemanusiaan seperti Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa memberi amaran bahawa perluasan operasi ketenteraan meletakkan nyawa orang awam dalam risiko besar. Pada masa yang sama, semakin ramai sarjana undang-undang berhujah bahawa skala operasi semasa mungkin melebihi batas yang dibenarkan di bawah Artikel 51. Laporan mengenai serangan yang menjejaskan kawasan awam termasuk sekolah telah meningkatkan pengawasan antarabangsa. Cabaran sebenar menjadi jelas apabila negara berkuasa mentafsir doktrin mempertahankan diri secara meluas sementara pihak lain memilih untuk berdiam diri atas pertimbangan geopolitik. Dalam keadaan sebegini, undang-undang antarabangsa berisiko kelihatan sebagai justifikasi selepas kejadian, bukan sebagai sekatan sebenar terhadap penggunaan kekerasan. Hakisan disiplin undang-undang inilah yang menjadikan kritikan terhadap campur tangan ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel pada masa lalu masih relevan. Perang Iraq pada tahun 2003 sering dirujuk dalam literatur undang-undang sebagai salah satu penggunaan kekerasan yang paling dipertikaikan dalam hubungan antarabangsa moden.
Penyelidikan akademik seperti projek Costs of War oleh University Brown telah mendokumentasikan kesan kemanusiaan dan ekonomi yang sangat besar daripada kempen ketenteraan selepas peristiwa 11 September. Walaupun konflik semasa berbeza dari segi konteks, coraknya kelihatan serupa. Tuntutan keselamatan yang luas, pergantungan kepada paksaan ketenteraan, risiko besar kepada orang awam dan pertanggungjawaban undang-undang yang tertangguh. Kajian terkini mengenai doktrin ketenteraan Israel juga memperhebat perbahasan tentang kesan terhadap orang awam, amalan penentuan sasaran dan pemindahan risiko peperangan kepada kawasan bandar yang padat penduduk. Dari sudut ekonomi, kesan paling segera bukan sekadar kenaikan harga minyak tetapi penilaian semula risiko geopolitik sistemik. Unjuran IMF pada Januari 2026 menganggarkan pertumbuhan global sekitar 3.3% bagi tahun tersebut, namun unjuran itu dibuat sebelum eskalasi penuh diteluk. Sejak konflik semakin memuncak, pasaran kewangan menunjukkan pergerakan ketara dalam harga minyak, gas, emas, dolar Amerika Syarikat, hasil bon kerajaan serta indeks volatility. Corak ini mencerminkan dinamika klasik ketika perang, modal bergerak ke arah kecairan, mata wang rizab, aset selamat dan ekonomi yang dilihat kurang terdedah kepada gangguan bekalan fizikal. Isunya bukan panik kewangan secara menyeluruh tetapi kemunculan premium risiko geopolitik yang lebih tinggi dalam sistem pasaran global. Aliran tenaga dan perdagangan maritim kekal sebagai saluran utama yang menghubungkan konflik ini dengan ekonomi dunia. Selat Hormuz sahaja membawa hampir 1/4 perdagangan minyak laut global selain penghantaran gas asli cecair dan baja. Laporan menunjukkan konflik semasa telah mengganggu pergerakan kapal di laluan tersebut sekaligus mengehadkan bekalan minyak mentah kepada beberapa penapis di Asia Tenggara. Agensi Tenaga Antarabangsa telah menyemak semula prospek permintaan dan mengakui gangguan jangka pendek walaupun masih menjangka bekalan global melebihi permintaan bagi keseluruhan tahun. Pelepasan stok kecemasan turut diluluskan bagi menstabilkan pasaran. Secara praktikalnya, dunia mungkin masih mempunyai bekalan minyak mencukupi, namun kos pengangkutan, insurans dan risiko kewangan meningkat dengan ketara menjadikan ketegangan geopolitik sebagai tekanan inflasi baharu. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk mengikuti dan menyokong saluran berita podcast saya. Masa, perhatian dan penglibatan anda amat bermakna buat saya. Saya dengan penuh ikhlas menghargai sokongan berterusan serta tontonan yang penuh perhatian daripada anda semua. Sertai, ikuti, suka dan kongsi.